Okey, bagi hampa yang tengah mencari wire extension yang panjang-panjang, yang mungkin 10 meter ke atas kan, nak menggunakan elektrik di luar rumah. Okey, so aku nak suggest dekat hampa, wire extension ni 15 meter weh. Apa yang aku suka dengan wire extension ni, okey, dia punya casing ni 10 meter ataupun 15 meter. Kalau hampa tak ada casing macam ni, memang jadi serabut sebab panjang kan. So yang bestnya extension ni, dia ada casing yang kita boleh simpan wire dia. Kita just gulung je kat sini. So 15 meter ke 10 meter ke, memang tak serabut lah. So kalau hampa nak guna untuk barang-barang elektrik yang mungkin menggunakan current yang kuat kan, extension ni memang heavy duty, so tak ada masalah sebab wire dia memang tebal weh. Dan extension ni juga dia ada auto cut off. So kalau ada apa-apa emergency, so kita just boleh tekan ni, dia akan auto cut off current lah. Dan yang best juga weh, dia ada 5 tahun warranty tau. Okay, yang bestnya extension ni, dia main dengan 4 3-pin plug punya soket kat sini. So bagi aku 4 ni memang dah cukup lah, banyak kan. Dan dari segi safety yang jangan risau, pengesahan daripada sirip. So dan extension ni pun memang aku dah pakai lama dah sebenarnya. Aku teringat nak review. Okey, sebab dia memang function sangat. So masa bila aku buat aktiviti outdoor atau kadang-kadang kenduri ke kat rumah, just tarik je extension ni, memang sampai weh 15 meter kot. Dia memang untuk kegunaan heavy duty. So memang aku sangat-sangat recommend. So kalau hampa tengah cari extension yang panjang tapi tak mau wire serabut, hampa beli yang jenis yang ada casing sekali ni. Untuk belian, link aku dah sediakan.